Ha guys, yang ni saya nak bawa korang buffet dekat satu resort yang baru buka dekat Melaka. Yang ni saya sure ramai lagi yang tak tahu. Jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Assalamualaikum, saya Syah ni dari Park Royal Reform Musa Melaka. Kita dekat selera Ramadan warisan Gempuk. Kita ada lauk antara campuran antara dua negeri, Negeri Sembilan dengan Melaka. Salah satu dia masak lemak, asam pedas kan. So dekat depan saya ni, dekat sini ada goreng-gorengan. Lepas tu pelbagai juadah pencuci mulut yang datangnya daripada chef-chef yang hebat. Dan juga kita punya signature kambing golek, basmati seri mewangi dan seafood on ice. Ada 7 jenis seafood yang korang kena cuba. Banyak lagi dan buah-buahan, atmosphere yang baik. Ada 100 jenis dessert, kuih-kuih Melayu dan kebanyakannya fresh pastry. Macam biasa kita ada teh tarik live, kita ada juga air balang. Panjang Ramadan, live band memang ada. Okay, selebihnya korang boleh cuba sajian Ramadan warisan kampung ni dekat Park Royal Reform Musa Melaka Resort di Alor Gajah, Super 4. Terima kasih.